Pada malam 12 Ogos 2015, berlakunya siri letupan dahsyat dekat kawasan penyimpanan bahan kimia kepunyaan syarikat Ruehai Logistics. Letupan pertama tu kecil je. Yang kedua tu yang membuatkan peristiwa ni masuk dalam video aku. Letupan kedua tu dianggarkan sama kuat dengan 21 tan TNT. Letupan tu juga dah menghasilkan berbola api gegasi yang membuatkan seluruh kawasan kejiranan jadi panik. Bangunan kediaman, kilang dan ribuan kenderaan jadi rosak atau musnah. Tragedi ni dah mengorbankan 173 orang yang menjadikan tragedi ni salah satu kemalangan industri paling dahsyat dalam sejarah China moden. Kebanyakan yang terkorban tu adalah anggota polis dan bomber yang dikerahkan ke lokasi kebakaran sebelum berlakunya letupan yang kedua. Selain tu, lebih dari 700 orang cedera termasuk penduduk tempatan, pekerja dan petugas penyelamat. Yang sedihnya, seramai 8 orang mangsa telah dilaporkan hilang dan tak ditemui sampai ke hari ini. Letupan ni dipercayai berpunca dari bahan kimia berbahaya yang disimpan dekat gudang Ruehai Logistics tanpa ciri-ciri yang mematuhi piawaian keselamatan. Syarikat Ruehai juga didapati melanggar banyak peraturan keselamatan termasuk menyimpan bahan berbahaya dengan jarak yang terlalu dekat dengan kawasan perumahan. Siasatan kerajaan telah mendedahkan bahawa pengerusi syarikat Ruehai Logistics ni dah bagi rasuah kepada pegawai kerajaan untuk dapatkan lesen operasi dan tutup mata untuk kesalahan keselamatan. Pengerusi syarikat Ruehai telah dikenakan denda sebanyak $100,000 dan hukuman penjara. Letupan ni dah menyebabkan kerugian ekonomi melebihi $1 bilion. Tragedi ni juga dah menjejaskan reputasi kerajaan China di mana rakyat marah dengan kegagalan kerajaan dalam penguatkuasaan undang-undang keselamatan industri.